Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi hari ini dijangka menentukan hala 7 baharu hukuman penjara bekas Perdana Menteri Najib Razak sama ada dibenarkan menjalani baki hukuman secara tahanan rumah atau kekal di penjara Kajang. Keputusan itu berkait dengan permohonan semakan kehakiman yang difailkan pihak Najib berhubung kewujudan satu tita adendum yang didakwa memperkenankan beliau menjalani hukuman penjara di kediamannya. Prosiding hari ini mendapat perhatian meluas kerana ia bukan sahaja melibatkan isu perundangan, malah membawa implikasi besar terhadap lanskap politik negara. Najib, walaupun sedang menjalani hukuman, masih dianggap mempunyai pengaruh dalam kalangan penyokong setia UMNO dan Barisan Nasional. Penganalisis melihat, sekiranya mahkamah membenarkan tahanan rumah, ia boleh membuka ruang kepada Najib untuk kembali memainkan peranan lebih aktif dari segi politik dan komunikasi, meskipun dengan sekatan tertentu. Namun, keputusan sedemikian juga berisiko mencetuskan persepsi campur tangan politik dalam sistem kehakiman, selain menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat yang menuntut keadilan dilaksanakan tanpa pengecualian. Sebaliknya, jika mahkamah menolak permohonan tersebut, Najib akan terus menjalani hukuman penjara seperti sedia ada, sekaligus menutup spekulasi mengenai kepulangannya ke medan politik dalam masa terdekat. Setakat ini, keputusan rasmi masih belum diumumkan dan orang ramai terus menantikan penghakiman mahkamah yang bakal menjadi penentu, bukan sahaja kepada nasib Najib, tetapi juga kesan politik yang lebih besar kepada UMNO dan Kerajaan Perpaduan. Malaysia kini menunggu adakah hari ini akan mencipta sejarah baru atau sekadar menamatkan satu episod polemik yang berpanjangan.